Hah? Bagi apa ada je lah. Agak Tapak ke apa? Nanti recording ni saya masuk YouTube boleh kan? Tapi boleh tengok anak nombor 2 Melaka. Ada pernah tengok? Ni anak nombor 2 Melaka. Masih? Teluk Mas. Teluk Mas kan? Bukan Teluk Intan. Bukan Teluk Intan ni. Kuih apa nama ni? Kuih bakar Pulau. Jumpa lah Liza pula ni dengan niaga. Ya. Teluk Mas. Ya, call dia. Nasi dagang tu. Tiga abu. Nasi taksam. Nasi dagang tiga abu taksam. Banyak lagi dalam sebelah dalam. Wari, nori. Krokodil. Lekore. Mana aku kat Teluk Mas. Duyung. Teluk Mas, bazar Teluk Mas. Kan, minyak, masuk. Minyak. Bang, tengok kedai air tadi Kenapa? Gas. Dia marah pula 2 kali datang ni tengok. Dah. Ni ada orang suruh tengok ni. Cakap lah. Yes. Tak ramai dalam ni 143 orang tu. Alhamdulillah. Jemput singgah pasar Ramadan Teluk Mas. InsyaAllah. Air pekat-pekat Boleh singgah. Thank you bang. Thank you review. Nanti ni saya masuk dalam YouTube tau recording ni. Amin. Boleh kan? Okay, terima kasih.
TikTok anak nombor 2 Melaka. Pernah tengok tak? Pernah dengar Pak. Okay, terima kasih. YouTube anak nombor 2 channel 271. Tak apa. Batuk. Saya batuk. RM3 saja. Saya pilih. Satu pen RM3. RM1.5. RM1.5. RM1.5 tu murah kan? Tu ada tergolek dah satu. Ambil. Ninja ni. Dia tak ada, dia pergi Bazar Ramadan Duyung. Ramadan Duyung. Ya, beratus orang nak beli. Tak cakap. Nak ada kat sini cakap. Pergi Bazar Ramadan Duyung. Tak apa dah. Dia duyung pun ada kat Teluk Mas. Duyung besar ke? Ya. Pulut Panggang. Pung Pelita. Teluk Mas. Ni ada sata. Attack. Ini betul-betul mewah, Mak. Cakap apa? Ya, ada. Sudah cakap nasi lemak sambal udang, beras basmati bang. Ayam berapa? RM8 je bang. Okay. Ada cepedak. Pedak goreng. Cepedak nangka ni kan? Cepedak nangka kan? Cepedak kahwin. Besar-besar isi kan? Besar-besar. Sate. Ayam lagi penuh. Macam ada kuih ni. Okey. Cakaplah. Kuih apa ada? Datang ke gerai kami, kuih macam-macam ada. Di bazar? Di Bazar Ramadan Teluk Mas. Teluk Mas. Okey, terima kasih. Sama. Teluk Mas. Terima kasih, Tuan. $2.30. Jual apa? Buat sendiri ke apa? Tak buat sendiri, ambil orang punya. Ambil orang punya? Oh. Boleh rasa, boleh cuba. Berapa sebalang? Satu barang 15. Dua. $2.30. Ini hijau ni apa? Sama. Hijau ni dia kacang pis. Kacang pis ni.
Ni bazar Telemas. Sedap tak? Boleh rasa, boleh cuba. Batal puasa kan. Okey, terima kasih. Buka puasa boleh rasa. Cakaplah sikit. Suruh datang ni. Boleh singgah di Hari-hari ada ke awak niaga ni? Hari-hari ada. Tapi hari ni kita buka sini. Mungkin besok kita akan buka belah sana lah. Kita punya tapak. Belah depan ni. Kosong tu Baru pergi semalam Telemas. Okey, terima kasih. Okey, bang. Ni Pak Haji niaga apa Pak Cik? Cik niaga apa Cik? Donat. Oh. Cik niaga donat ni. RM3 je. Cakaplah. Donat Telemas gagal. Semua RM3 satu kan? Oh. Ondeh-ondeh ada lokal ada RM3. Okey, masih. Ni apa ni? Serunding Ada serunding ayam daging. Serunding Bekas kecil 100 gram RM10. Kalau bekas besar 300 gram RM30. Oh, 100 berapa? 100 gram? RM10. RM10. Kalau 300 gram 30. Oh, 30. Ya, macam-macam ada bazar Telemas ni. Yang besar. Okey, terima kasih. Sabar. Ni makan RM3. Makan RM3. Saya nak makan RM3. Mana aku punya men? Sabar. Panjang ni tak panjang ni kan? Sebaju semua. Ayam goreng kunyit RM7. Ramai yang gota belakang. Ayam daging. Ada nasi daging pepper, Kak. Nasi daging pepper ada, nasi ayam cincang, talape masak lemak, talape geprek, terus daging ketel ada. Gulai geprek pun ada. Rasa ada nasi tomato, nasi buttermilk chicken ada. Masih. Mana? Boleh? Boleh lah. Ada nasi ambeng ada. Water. Water. Nampak semua sedap. Sedap, semua sedap. Tak ada yang tak sedap ni dia. Pertama sekali sehat, tak demam, ada duit, sedap je. Kalau demam macam mana pun mesti tak sedap. Nampak macam best ni. Datanglah sini terlepas lah. Ni panggil Cicong Fan lah. Tak boleh tengok lama-lama. Tak kuasa. Nak beli black pepper dia. Dekat Duyung ramai ke? Terima kasih bunda. Nampak sedap semua tu. Hati lah nak. Nasi biryani 2 darjat. 2 darjat. Telur mam yang betul-betul keras, babe. Naik dah sol. Habis dah? Sol awal. Oh, yang Kita ada bagi nasi percuma, Pak.
Nyai saja kita ada buat. Bazar Duyung Ada orang 5 import. peramai. Oh. Nyai ada orang buat import nasi percuma bang. Nasi saja bang. Abang rasa besok sedap boleh datang lagi. Tak apa bagi orang lain. Saya Tak tak. apa. Je. Ya, terima kasih. Semoga Allah muliakan dirimu serta keluargamu. Amin. Terima kasih. Abang nak singgah? Abang nak beli apa? Kita ada banyak. Belah sana ada nasi tomato ada, nasi basmati ada, nasi geprek ada. Boleh. Ini daripada TikTok anak nombor 2 Melaka. Nanti recording ni saya masuk YouTube boleh kan? Boleh. Okey, terima kasih. Ramai. Tu. Meriah. Pagi. Bukan caru. Ada pagi ada. Nasi. Nah. Dia percuma. Nasi je. Si je. Dia dah habis jual. Oh, nasi lebih. Nasi 2 darjat jadi dia infak. Ada orang infak. Siang ya. What? Singgah bang. Tapak ayam daging. Tapak ayam daging kat beg tu. Apa lapis? Dekat ni Telumas. Tazah Telumas. Tembam pam pula bertabak. Biasa yang kurus-kurus kan. Ni gemuk bertabak. Dari mana bang? Nur Bandan. Daripada anak nombor 2 macam mana? Anak nombor 2 Melaka. Ini orang Melaka masak mesti semua sedap. Oh ye. Lain jom. Tu tengah masak kat dapur. Bicara dek, bicara RM6. Balik. Masak kat belakang. RM10 masak kat sini. Panas-panas. Masak tu. Sini juga masak, bukan masak. Masak kat sini dek. Bukan masak dekat rumah tu. Masak kat sini je, jual kat sini. Ni Telumas. Bazar Ramadan Telumas. Terima kasih. Ya, sama. Terima kasih. Lepas ni kan kita pergi Duyung. Sate ada sate sata tahu tak sama dia. Sedap. Ayam. Ya. Boleh tu sebelah atas. Kari pap abang tu sedap. Abang tu ada kari pap tu. Ya. Pap abang handsome man. Kuih mui. Ni betul-betul bakar ni. Berasap-rasap otak-otak tu lagi. Ini kecil ni apa ya? 90 sen. 90 sen. Ayam golek ada. Ayam golek dia berpasir. Tu murtabak ada ni.
Sini pulut panggang ada tu. Beratur panjang ayam mangsa. Ayam mangsa ni. Ni beratur. Biar ni tengok orang tukar panggang ni tu. Ngadap bara api kan. Kat pasar banyak ayam bergolek betul-betul. Ha? Pepes. Pepes tu pepes ayam. Tak makan. Terlemas. Asam pedas akak tu, asam pedas. Terlemas. Ni RM2, RM3 je satu piece lah. RM2, RM3. Atas tutup bawah ayam. Atas tutup bawah ayam. Depan sekolah. Depan BHP. Depan sekolah rendah. Sekolah rendah tu lah. Beli tak yang masak rumah, beli yang boleh makan terus. Cendol. Kuih yang lain. Kuih dangai tak ada. Lopes. 3 bersaudara dia nampak. Nasi ambeng. Nak nombor 2 Melaka daripada Lorong Mandan. Nanti saya masuk YouTube boleh? Boleh, tak boleh. Ni dekat TikTok, daripada TikTok. Cakaplah sikit. Cuba banyak kita orang. Terima kasih kuih-kuih Fidan nanti you. Tak, aku nak cakap segan. Ya. Ini turun-temurunnya rezeki ni. Ya, betul. Tinggal bang, berani bang. Ayam ada lagi, kambing. Fidan. Okey, terima kasih. Okey, Sama. Nasi ambeng akak tu berapa? Nasi ambeng dia RM10 je ya. Nasi ambeng RM10. Mungkin kalau tak ada lauk RM7 kot. Saya pun tak tengok harga dia kan. Okey lah, saya nanti kena copyright pula lagu dia. Okey, bye bye. Assalamualaikum. Kita pergi duyung pula, duyung.